Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan mengambil kira pandangan dari kedua teori, seorang guru ni berperanan penting dalam membantu murid meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Menurut pandangan Gesell, perkembangan murid ni berlaku mengikut tahap kematangan. Jadi seorang guru tu perlu menyediakan aktiviti yang sesuai lah dengan tahap umur murid, seperti aktiviti permainan fizikal maupun aktiviti melukis. Manakala Hewitt Girls pula dia menekankan tugas perkembangan. Maka seorang guru ni perlulah merancang aktiviti yang membantu murid menguasai tugasan pada setiap peringkat, seperti sukan ataupun koordinasi tangan mata. Sebagai kesimpulannya, usaha guru tu bukan sahaja dapat mengasah kemahiran motor murid, tapi dapat juga memberikan implikasi positif dalam pembelajaran murid, kemahiran sosial dan juga kesejahteraan emosi mereka. Jadi, setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.